Right, kembali Go. Okey, kalau tanya pendapat aku lah sebagai bekas peminat dan juga rider scrambler dan juga supermotard. Tak adalah supermotard, aku pakai KSR je dulu pun. Apa aku boleh kata, satu, in terms of design dia memang betul-betul nampak macam supermotard yang betul yang mahal punya lah, macam SMC 690. So in terms of design, bagi aku memang dah nampak jahat, memang dah nampak dah karakter supermotard tu sendiri. Jadi tak perlu dah korang beli nak convert bagai-bagai, nak tambah tail tidy, nak panjangkan ekor, nak nampak macam ala-ala SMC 690. Korang dah tak payah dah nak convert. Macam ni korang tengok ni kan. Model tu memang siapa beli memang dah dapat tayar on road siap-siap dah. So tak perlu lagi nak convert, nak beli rim, nak beli tayar on road, nak buat convert motard dan sebagainya. Tak payah, korang dah jimat duit dah kat situ. Tapi itulah, aku tahu memang akan ada orang komen 39,000 tu mahal dan sebagainya untuk sebuah motor 400cc je. Sebenarnya motard ni korang takkan boleh minat selagi korang tak pernah pakai scrambler ataupun minat scrambler. Korang kena minat motocross, korang kena minat scrambler dulu, baru korang boleh minat motor-motor macam ni. Kalau tanya aku sebagai peminat motocross, supermotard, memang aku tak ada masalah lah bila dengar harga 39,000 tu, sebab aku tahu dia dapat throttle by wire, dia ada 4 mode riding, dia ada traction control, ABS depan belakang, radiator 2. Lepas tu dia punya engine dia pula telah diperbaharui dan juga dipertingkatkan lagi. Dia punya piston, dia punya block, dia punya crankcase dan sebagainya. Dan kat situ menurut Suzuki telah mendapat kuasa sebanyak 20% 20% peningkatan power selepas diorang dah upgrade diorang punya crankcase. Lepas tu dia punya valve pula titanium. Dan dia punya main selling point dia adalah chassis dia. Dia dah cakap dah, Suzuki dah bagi tahu chassis untuk model ni memang betul-betul kuat. Memang dia dah buatkan untuk korang main off-road dan sebagainya. Dan satu lagi aku lupa nak kongsikan korang. Kalau korang tengok chassis belakang ni, chassis ni belakang ni, dia punya chassis semua ni, dia adalah part yang berasingan. So kenapa Suzuki buat macam ni? Bagusnya kat sini, bila korang bawa, bila korang jatuh bengkok benda ni, korang hanya boleh tukar part yang ini sahaja. Korang tak perlu tukar chassis the whole set, nak pergi ketuk, nak buat, dia tak payah. So Suzuki dia dah tahu dah, orang main off-road ni kalau jatuh mesti akan bengkok dekat bahagian sini. Jadi bila korang beli, korang masuk off-road, bengkok je chassis belakang ni, dia ada frame dia yang memang jual berasingan. So tak perlu risau dah kalau jatuh, memang spare part memang boleh dapat. Ini kalau biasanya kalau main motor-motor macam ni, jatuh, frame bengkok, chassis bengkok, nak kena pergi buat apa, ketuk balik lah dan sebagainya kan. Leceh. So itu satu bagus je lah. Dia punya traction control boleh on off, dia punya ABS dia pun boleh on off juga. So daripada segi elektronik, korang beli motard, bagi aku lah sebagai peminat motard, memang serba-serbi lengkap lah model ni. Sebab korang dapat feature yang memang ada di motor-motor lain. Macam motor-motor touring, ada traction control, ada ABS, boleh on off dan sebagainya, ada mode yang banyak. So complete tau dia bagi. Jadi sekali lagi aku ulang, sebagai peminat supermotor, bagi aku harga yang dia bagi tu untuk model yang macam ni, spek yang dia bagi ni, bagi aku sangat-sangat berbaloi lah. Macam aku cakap lah, kalau korang tak pernah main scrambler, korang tak pernah main motocross, memang agak susah lah untuk korang meminati motor ini. Tu masalah dia. So aku rasa sampai di sini saja video aku untuk kali ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.